Ini dia 3 tempat paling misteri dekat dunia. Dan nombor 1 paling misteri tau. Macam mana tu? Sebelum kita teruskan, jom tekan like dan subscribe dulu guys. Cepat tekan sekarang. 3. Bermuda Triangle. Segitiga Bermuda terletak di bahagian barat laut, Lautan Atlantik Utara. Kawasan ini memang terkenal kerana banyak laporan kehilangan kapal dan pesawat secara misteri. 2. Dyatlov Pass. Pada tahun 1959, 9 pendaki ditemui mati dalam keadaan yang sangat misteri di pergunungan Ural, Rusia. Apa yang lebih pelik, kemah mereka didapati koyak dari bahagian dalam. 1. North Sentinel Island. North Sentinel Island ni adalah sebuah pulau terpencil di Kepulauan Andaman. Pulau ini dihuni oleh satu suku yang hidup terasing daripada dunia luar selama ribuan tahun. Sebab itulah sangat sedikit yang diketahui tentang kehidupan mereka sehingga hari ini. Memang misteri gila. Menurut korang, tempat mana yang paling misteri? Cuba komen dekat bawah. Macam mana tu?